Okay, aku nak beritahu yang kebanyakan daripada channel utama aku ni kebanyakannya video tak jadi. Like this and this. Ini pun tak jadi juga, baru hantar. Kenapa kebanyakan aku buat tak jadi? Sebab malas. Yes, dia punya punca tu antaranya malas. Ni aku lagi buat video Q&A aku. Yes, aku lagi buat video Q&A. Ya, bagi spoiler sikit dengan ngaruh. Tu je lah. Dan aku nak bagi tahu yang kenapa aku tak jadi yang buat 3 video tadi. Sebab 3 tu aku boleh siapkan sampai habis. Cumanya yang ini dan ni memang dah tak boleh buat apa dah. Aku nak buat animasi pengalaman tentang game. Cumanya aku rasa nanti takkan menarik. So aku jadikan dia sebagai cancellation. Yang ini bersama. Aku dah janji pada video ni aku akan hantar video animasi pengalaman tanggal 20. Dan setelah 3 bulan berlalu tak ada pun. Sorry lah, aku ingkar janji aku. Ya, tanggal 20 hantar animasi, lepas tak ada. Yang keluar yang ini pula tiba-tiba kan. So tu je, aku just nak minta maaf. Sebab ni aku dah ingkar janji lah. Ini pun aku kata nanti akan datang kan. Asas ni pula keluar. Ya, kebanyakan video aku terjadi lah. Dan video ni aku akan hantar dekat channel random aku. Ni behind the scene daripada video yang intro tak jadi lah. Ni. Kalau korang boleh tengok lah, ni lah behind the scene dia. Sabtu lah aku kalau main game, asal aku tak record daripada laptop lah. Sebab nanti nge-lag brutal. Tengok, ini pun aku pakai kamera phone ni. Sebab kalau aku record memang dari laptop ni memang itu nge-lag brutal, patah-patah. Kalau korang nak tengok ni tak tahu, okay bit. Itu je lah untuk video ni. Tolong subscribe channel ni, aku nak sampai 11. Kalau boleh 12. Okay dah, thank you.